Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah abang-abang, kakak-kakak, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, seperti yang disebutkan ceramah kita tadi, tajuk yang saya akan sampaikan adalah berkenaan dengan pornografi. Yang mana perkara ini agak tabu untuk kita sebutkan, tetapi sebenarnya menjadi barat dalam kalangan generasi muda zaman sekarang. Yang mana kalau dulu kita nak akses kepada perkara-perkara ini agak susah. Mungkin ada yang beli majalah, ada yang beli CD, tapi sekarang ni hanya boleh diakses melalui internet, melalui telefon, melalui tablet. Di mana saya nak bawakan satu kisah. Kita di Adin ni kita banyak buat program dalam pelbagai lapisan masyarakat, di antaranya adalah pelajar sekolah lah. Yang mana seorang guru berkongsi satu kisah yang mana sekolah tu mengalami masalah gejala pornografi ni, yang mana pelajar ni menonton dalam 2-3 orang dan melakukan aktiviti onani bersama. So kat situ bukan saja masalah pornografi, tetapi sudah membawa kepada masalah lain, iaitu masalah onani. Di mana Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka ibu bapalah yang menjadikan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mana anak-anak yang lahir ni suci, tetapi kalau kita sebagai ibu bapa tak mendidik anak-anak, maka dunia digital ni lah, saya ambil kata kutip, mendigitalkan, mendidik anak, dunia digital ni akan mendidik anak-anak kita. Mula-mula nampak kecil, bermula dengan gambar, video, tetapi pada akhirnya akan membawa satu masalah ketagihan, dan apabila terjerat, sukar untuk kita keluar. Dan seterusnya, daripada gejala pornografi ini akan membawa kepada rantaian masalah. Saya ambil perkataan rantaian sebab dia bukan satu, tapi akan berlarutan. Yang pertama adalah hati akan jadi gelap, iman akan jadi lemah. Yang kedua, pelajaran terganggu sebab otak dah rosak. Dan yang kedua, otak akan fokus kepada pornografi itu. Yang ketiga, mulai hilang rasa malu, aurat tak jaga, kata-kata menjadi kasar. Yang keempat, boleh membawa kepada zina benar. Mana contoh yang saya buatkan tadi, bermula dengan tonton buat perkara yang tak bermoral, dan yang terakhir rumah tangga, masa depan runtuh. Mana apa yang ditonton dengan apa yang berlaku tak samalah. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah An-Nur berkenai dengan mata yang tidak dijaga. Katakanlah kepada lelaki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan mereka, yang demikian lebih suci bagi mereka. Maknanya pornografi ini bukan hiburan, tetapi satu virus, satu barak. Jadi kita sebagai ibu bapa mungkin boleh menjadi sahabat kepada anak-anak, mengawal gadget dan mendidik tentang maruah, dan yang terakhir boleh menjadi contoh teladan yang baik. Jadi saya akhiri dengan satu doa, iaitu moga-moga zuriat daripada kita semua dijauhkan daripada gejala ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.